Guys, wahai parti PAN, sebelum jari anda terus menunding kepada Parti Islam se-Malaysia PAS, izinkan saya nak membalas secara realiti, jujur dan berani. Saya mahu ajak korang berfikir secara matang. Soalannya mudah. Apa sebenarnya Parti Amanah Negara ataupun PAN ni ada? Jom kita tengok. Dari sudut rekod pemerintahan, hakikatnya PAN masih belum pernah lagi mentadbir sebuah negeri secara bersendirian. Tak ada pun mana-mana negeri. Itu adalah fakta. Dalam kerajaan persekutuan pula, kewujudan PAN sangat-sangat bergantung kepada rakan gabungan. Tanpa Parti Keadilan Rakyat, tanpa Demokrasi Action Party ataupun DAP, PAN tidak memiliki kekuatan akar umbi yang kukuh, tidak mempunyai sokongan majoriti Melayu yang meyakinkan dan gagal membina pengaruh nasional yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Ini realiti politik yang boleh diperhatikan melalui prestasi pilihan raya dan juga struktur organisasi. Saya juga ingin menyentuh soal ideologi. Dari pemerhatian saya, PAN tidak pernah tampil dengan kerangka dasar yang benar-benar jelas dan konsisten. Banyak pendirian berubah mengikut keperluan politik semasa, bukan berpaksikan prinsip jangka masa yang panjang. Dalam isu besar melibatkan Islam, Melayu dan kedaulatan institusi negara, PAN sering dilihat defensif, berhati-hati, berlebihan dan lebih selesa mengambil posisi selamat semata-mata untuk menjaga hubungan dalam Pakatan Harapan. Sekarang mari kita bandingkan secara adil dengan PAS pula. PAS mempunyai jentera dan akar umbi yang tersusun daripada peringkat cawangan hingga ke peringkat pusat. PAS memerintah negara selama puluhan tahun, diuji dalam pentadbiran, diuji ketika menjadi pembangkang, diuji juga ketika berada dalam kerajaan persekutuan. Dan sehingga hari ini, PAS masih kekal relevan dengan hala tuju perjuangan yang jelas, walaupun sering diserang dari pelbagai sudut. Saya berpandangan jurang di antara PAS dan PAN bukan jurang kecil-kecil anak. Jurang dia sangat besar, sangat jauh. Dari segi sokongan rakyat, kekuatan organisasi, pengalaman mentadbir dan kejelasan prinsip. PAS telah mendahului PAN dengan perbezaan yang sangat ketara. Ini boleh dilihat melalui jumlah keahlian, kawalan kerajaan negeri dan konsistensi dasar itu sendiri. Maka bagi saya, kritikan terhadap PAS itu sah dan dibolehkan dalam demokrasi. PAS boleh untuk dikritik, silakanlah. Tapi ia menjadi pelik dan hipokrit apabila ia datang daripada PAN yang sendiri belum membuktikan apa-apa keupayaan mentadbir secara menyeluruh. Jangan bercakap soal kestabilan negara jika parti sendiri pun masih bergantung sepenuhnya kepada ihsan rakan gabungan untuk terus relevan. Saya juga ingin menegaskan satu perkara yang sukar dielakkan. Realiti politik hari ini memperlihatkan PAN bukan lagi parti yang berdiri di atas kaki sendiri, sebaliknya dilihat berfungsi menjadi alat politik kepada DAP. Dalam banyak-banyak isu besar negara, suara PAN sering selari, malah mendahului untuk mempertahankan DAP. Walaupun jelas bercanggah dengan sentimen umat Islam dan juga orang Melayu. PAN tampil sebagai perisai. PAN tampil menjadi jurucakap. PAN tampil berada di barisan hadapan untuk membersihkan imej DAP. Sementara kepentingan dan prinsip sendiri diketepikan. Saya katakan ini berdasarkan corak kenyataan pendirian dasar dan keberanian PAN yang hampir sifar untuk menegur dan menentang DAP walaupun dalam isu yang menyentuh maruah Islam dan kedudukan Melayu. Bandingkanlah dengan PAS. PAS pernah bekerjasama dengan DAP tetapi PAS tidak pernah menjadi alat DAP. Bila DAP melanggar prinsip, PAS akan berundur. Bila dasar bercanggah dengan DAP, PAS akan melawan. Sebab itu PAS sering diserang tetapi tetap dihormati kawan dan lawan. Ini yang saya lihat dan inilah yang saya nilai sendiri. Di sinilah perbezaan yang paling ketara. Satu parti sanggup kehilangan kuasa demi prinsip dan satu lagi parti sanggup menggadai prinsip dan kekal demi kuasa. Dan rakyat hari ini semakin cerdik. Mereka tidak lagi menilai siapa yang paling lantang mengkritik, tapi siapa yang ada rekod, yang ada asas, yang ada prinsip dan ada keupayaan sebenar untuk mentadbir. Kesimpulan saya sangat jelas. Dalam perbandingan ini, realiti tidak boleh disorokkan. PAS jauh ke hadapan. PAN masih lagi mencari bayang-bayang sendiri. Dan sebab itulah, walaupun diuji dan diserang, PAS masih tetap berdiri teguh. Sedangkan PAN terus dilihat sebagai bayang-bayang kepada DAP, bukan sebagai sebuah parti yang benar-benar merdeka.